Mata terbuka, tak berkelip. Telefon masih dalam genggaman. Lampu suluh menyala redup. Sebab bateri dah nak habis. Aku tak respon bila dia panggil nama. Doktor kata, aku kena catatonic state. Keluarga kata aku terlalu stres. Tapi aku tahu, aku masih ada dalam badan ni. Aku masih nampak, masih dengar, masih rasa. Cuma aku tak boleh gerak, tak boleh cakap. Dan setiap malam, bila lampu dimatikan, aku dengar suara aku sendiri. Tapi bukan aku yang mengawal. Suara tu sekarang duduk. Di tempat aku dulu duduk. Dia guna mulut aku. Dia guna tangan aku. Dia guna mata aku. Dan dia sedang tunggu. Tunggu saat aku akhirnya putus asa. Menjerit dalam diam, menyerah dan membiarkan dia ambil alih sepenuhnya. Sebab dia tak pernah marah. Aku tinggalkan dia dulu. Dia cuma sabar. Sabar menanti giliran yang adil. Dan sekarang, giliran dia dah tiba. Sekian kisah dari Seram Alam. Korang dengar tak bisikan tu yang kat belakang kepala kau sekarang? Yang cakap nama kau. Perlahan, perlahan. Bangunlah.